Sabah bukan sekadar hamparan bumi yang dibelai angin laut. Kedudukannya yang strategik menjadikan negeri ini nadi pertahanan di timur negara, sebuah wilayah yang sentiasa berada dalam denyut keselamatan dan percaturan geopolitik Malaysia. Di hujung timur tanah air, terbentang sebuah wilayah yang tidak sekadar indah pada pandangan mata. Sabah berdiri megah di persimpangan laluan maritim yang penting, menjadi titik temu antara negara, budaya dan kepentingan serantau. Malaysia terletak di mana? Adakah Malaysia negara maritim ataupun negara daratan? Jadi ini akan menentukan dasar negara, ke mana negara sepatutnya bergerak. Adakah negara perlu mengutamakan sektor keselamatan ataupun pertahanan dalam bidang yang berkait dengan maritim ataupun darat. Jadi dengan kata yang lagi mudah, faktor-faktor geografi itu yang akan menentukan bagaimana negara melaksanakan dasar keselamatan, dasar pertahanan dan dasar luar negara tersebut. Dibelai angin Laut Cina Selatan, Laut Sulu dan Laut Sulawesi, negeri ini bukan hanya anugerah alam yang kaya, tetapi juga sebuah wilayah yang memikul tanggungjawab besar dalam menjaga kedaulatan negara. Kita dikelilingi oleh laut, ya, dan sebenarnya sektor pertahanan kita sepatutnya bergerak ke arah itulah berdasarkan kepada definisi yang dikemukakan itu. Dan difahami dalam konteks geopolitik tadi, maka kita menyatakan bahawa mahu atau tidak kita kena akui bahawa semua ancaman kita datang daripada laut. Di Laut Cina Selatan datang dari laut, di Laut Sulu datang dari laut, di Laut Sulawesi datang dari laut. Semua. Jadi dasar pertahanan kena selari dengan bagaimana memahami faktor geografi tersebut. Di sini, setiap ombak yang menyapa pesisir membawa makna yang lebih mendalam daripada sekadar perjalanan laut. Ia adalah nadi yang menghubungkan Malaysia dengan rantau sekeliling. Sebuah gerbang strategik yang sentiasa menjadi perhatian dalam landscape keselamatan dan geopolitik. Dalam kajian akademik terutamanya, ya, kalau kita bercakap tentang geopolitik, ia merupakan satu kajian yang cuba menganalisis hubungan di antara faktor-faktor geografi, faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor demografi dan sebagainya, dan bagaimana faktor-faktor ini menentukan dasar-dasar, terutamanya dasar luar dan juga dasar pertahanan, dasar keselamatan negara. Kedudukannya yang menghadap sempadan antarabangsa menjadikan Sabah barisan hadapan dalam mempertahankan kepentingan negara. Dari perairan yang luas hingga ke pulau-pulau yang bertaburan, setiap inci bumi dan lautnya menyimpan nilai yang tidak ternilai. Saya melihat secara jujurnya bahawa keselamatan di Sabah adalah selamat dan terjamin, hasil daripada kolaborasi yang sangat strategik yang dilaksanakan oleh kontingen Sabah bersama dengan Ezon, memastikan bahawa keselamatan dan ketenteraman masyarakat sentiasa terjamin dalam menelusuri kehidupan seharian. Walaupun jika dilihat keselamatan semasa rantau negara-negara jiran yang agak memberi kesan kepada keselamatan di negeri Sabah, namun berdasarkan komitmen yang telah dilaksanakan, kita percaya bahawa tahap keselamatan negara kita adalah masih lagi selamat untuk sebarang aktiviti, sama ada pelancongan maupun aktiviti-aktiviti yang melibatkan keselamatan masyarakat. Sabah bukan sekadar negeri di bawah bayu. Ia adalah benteng di ufuk timur, penjaga pintu masuk negara dan nadi strategik yang mengalirkan kekuatan kepada keselamatan serta kestabilan Malaysia. Di sebalik keindahan alamnya, tersirat sebuah peranan yang besar, menjadi titik penting dalam percaturan geopolitik rantau. Tempat kedaulatan dipertahankan dan masa depan negara
terus diperkukuhkan. Kerana di bumi yang dibelai Bayu ini, terletaknya sebuah wilayah yang bukan sahaja menjadi kebanggaan Malaysia, tetapi juga tonggak yang mengukuhkan kedudukan negara di mata dunia. Di sebalik keindahan laut yang membiru dan gugusan pulau yang mempesona, pantai timur Sabah menyimpan sebuah kisah yang tidak pernah benar-benar sunyi. Di sinilah kedaulatan negara sentiasa diuji oleh cabaran yang datang dari seberang sempadan dan hamparan lautan yang luas. Sedia maklum bahawa negara kita, terutamanya Sabah ni, bersempadanan dengan negara-negara jiran. Yang mana jika dilihat keselamatan ataupun ancaman-ancaman itu sentiasa berbeza. Di mana di pantai barat kita menghadapi ancaman pencerobohan daripada nelayan asing, terutama nelayan daripada negara jiran kita di timur jauh. Okey, dan seterusnya jika lihat keselamatan di pantai timur Sabah, terutamanya bermula daripada Kudat sehingga ke Tawau. Negara kita amat hampir dengan beberapa negara. Isu-isu keselamatan seperti pendatang asing, sama ada pendatang asing tanpa izin maupun isu-isu smuggling of migrant. Tidak dinafikan juga isu-isu melibatkan barangan kawalan yang menjadi fokus kepada kerajaan sekarang melalui inisiatif Optiris 4.0 yang dilaksanakan seperti mana ditetapkan oleh pihak kerajaan bahawa memerangi isu-isu berkaitan ketirisan barangan kawalan yang menjadi keutamaan kepada masyarakat tempatan supaya tidak bolos. Seterusnya isu-isu berkaitan dengan penyelundupan rokok ataupun kontraban yang juga kita amat fokus dan kita beri perhatian terutamanya oleh pasukan polis marin di mana perairan negeri Sabah ini menjadi laluan-laluan utama kepada kegiatan-kegiatan pencerobohan ataupun penyelundupan. Hasil daripada operasi dan koordinasi yang diselaras oleh Yang Dimati Datuk Pesuruhjaya Polis Sabah dan juga daripada pihak Eastern Command, kita sentiasa mempertingkatkan keselamatan dan ketenteraman agar tiada pencerobohan ataupun ketirisan barangan kawalan berlaku di negeri Sabah ini. Laut yang menjadi nadi kehidupan masyarakat pesisir pada masa yang sama membuka ruang kepada pelbagai ancaman yang bergerak tanpa mengenal waktu. Sabah kedudukannya yang paling strategik. Bukan setakat faktor itu, tetapi kita memahami bahawa kedudukan faktor strategik ini jugalah yang menyebabkan sejak daripada dahulu, faktor sejarah kita bercakap berapa ratus tahun dahulu, Sabah sememangnya sudah menjadi salah satu kawasan yang sangat penting dalam konteks di rantau ini. Sabah kedudukannya berada di tengah-tengah, berada di Laut Cina Selatan, berada di Laut Sulu, berada di Laut Sulawesi. Jadi faktor geografi ini akhirnya kita terpaksa merancang bagaimana berdepan dengan faktor geografi. Konflik yang berlaku itu secara tidak langsung melimpah kepada kita dan akhirnya datang daripada mana? Datang daripada laut semuanya. Jadi dengan kata yang mudah akhirnya kita bercakap faktor-faktor geografi ini perlu diambil kira dalam semua keputusan-keputusan yang kita ingin, negara inginkan, ya. Dan terutamanya yang berkait dengan dasar luar yang saya sebutkan tadi dan dasar keselamatan. Setiap ombak yang memecah pantai membawa bersama harapan dan rezeki, namun sesekali turut mengirimkan cabaran yang menuntut kewaspadaan. Di perairan yang luas terbentang ini, garis sempadan bukan sekadar lakaran di peta, tetapi amanah yang perlu dipertahankan dengan penuh iltizam. Pantai Timur Sabah berdiri di persimpangan kepentingan strategik rantau. Kedudukannya yang hampir dengan negara jiran menjadikan wilayah ini antara titik
paling penting dalam menjaga keselamatan negara. Justru, setiap gerak yang mencurigakan, setiap ancaman yang menghampiri memerlukan tindakan yang pantas dan bersepadu. Di sebalik ketenangan ufuk yang memanjang, para anggota keselamatan terus berjaga. Mereka menjadi mata yang memerhati, telinga yang mendengar, dan benteng yang berdiri teguh demi memastikan keamanan terus menjadi milik tanah ini. Kerana keamanan bukanlah sesuatu yang hadir dengan sendiri. Ia lahir daripada pengorbanan, kewaspadaan dan kesungguhan mereka yang tidak pernah mengenal lelah. Okey, operasi-operasi yang dilaksanakan oleh pasukan Polis Marine ini meliputi dua konsep operasi, iaitu inner cordon dan juga outer cordon. Untuk outer cordon, kita menumpukan kepada kawasan-kawasan persempadanan negara melibatkan border-border negara jiran agar tidak dibolosi. Koordinasi ini kita selaraskan bersama dengan pihak kontijen Sabah dan juga pihak Eskom, dan manakala untuk operasi yang melibatkan inner cordon, kita memberi tumpuan kepada kawasan-kawasan yang pesisir pantai, terutamanya kawasan-kawasan pusat peranginan, pulau-pulau yang berpenduduk dan juga kawasan-kawasan hotspot yang dikenal pasti menjadi landing point kepada aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang, seperti penyeludupan barangan kawalan, penyeludupan kontraben, penyeludupan migran. Itu menjadi fokus kepada kita untuk dalam dua konsep operasi ini. Namun pada setiap masa kita melaksanakan konsep operasi, iaitu operasi khas yang kita laksanakan khusus untuk menangani isu-isu tertentu yang memberi ancaman khusus kepada negeri Sabah sendiri. Di bumi yang dibelai bayu ini, ancaman mungkin datang silih berganti. Namun, selagi benteng pertahanan berdiri teguh, selagi semangat para perwira tidak pernah luntur, pantai timur Sabah akan terus menjadi garis hadapan yang mempertahankan maruah dan kedaulatan Malaysia. Di ufuk timur Malaysia, di bumi yang dibelai bayu, berdiri sebuah benteng yang tidak selalu terlihat oleh mata. S-Zone, Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah, lahir daripada sebuah tekad bahawa kedaulatan tanah air tidak boleh dipertaruhkan. Dari Kudat hingga ke Tawau, wilayah yang luas ini menjadi garis hadapan yang menjaga pintu masuk negara di timur Malaysia. Di tengah hamparan laut yang biru dan gugusan pulau yang mempesona, Eskom berdiri sebagai nadi penyelarasan keselamatan. Ia bukan sekadar sebuah organisasi, tetapi perisai yang menyatukan kekuatan darat, laut dan udara demi memastikan keamanan terus bernafas di bumi Sabah. Okey, untuk memastikan bahawa Sabah ini kekal aman dan stabil, koordinasi penugasan melibatkan kontijen Sabah, melibatkan Eskom, kita sentiasa eratkan agar kolaborasi ataupun kerjasama pelbagai pihak dalam menyumbang kepada keselamatan dan ketenteraman negeri Sabah agar terjamin. Mesyuarat berkala dilaksanakan oleh Yang Dihormati Datuk PJP Sabah dan juga pihak Eskom agar tindakan-tindakan ataupun pelaksanaan-pelaksanaan penugasan ini dilaksanakan seperti mana yang kita telah tetapkan, yang dirancang pada setiap masa melibatkan kerjasama semua pihak, iaitu pasukan Polis Marine, pasukan gerakan AM, pasukan gerakan udara untuk elemen di bawah Jabatan KDNKA. Namun di peringkat kontijen kita juga bekerjasama dengan cawangan khas, cawangan siasatan jenayah dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik untuk menangani isu-isu berkaitan dengan keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Sabah.
Ketika masyarakat lena dibuai malam, para perwira terus berjaga. Mereka meronda di perairan yang luas, menelusuri sempadan yang panjang dan memerhati setiap gerak yang mencurigakan. Dalam diam, mereka berkhidmat. Dalam sunyi, mereka mempertahankan. Kerjasama ini sangat berguna, terutamanya dalam mengekang bukan saja ancaman-ancaman yang kita melihat dalam konteks yang saya sebutkan tadi itu, tetapi kita melihat bahawa ini satu menunjukkan bahawa negara-negara kerjasama serantau ini serius dalam menangani ancaman yang berlaku di rantau ini. Ancaman teroris yang saya sebutkan tadi, radical groups, Abu Sayyaf dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, kerjasama ini juga berfungsi bukan hanya menangani masalah itu yang saya sebutkan tadi, tetapi juga menangani, bertindak dalam aspek-aspek lain. Misalnya search and rescue, terutamanya sekiranya ada masalah yang berlaku di perairan, terutamanya di Laut Sulu dan juga Laut Sulawesi. Setiap kapal yang berlayar, setiap pesawat yang berlegar, setiap langkah anggota di pos kawalan membawa satu amanah yang sama, menjaga maruah dan kedaulatan Malaysia. Di sebalik setiap ombak yang memecah pantai, di sebalik setiap ufuk yang memisahkan negara dan sempadan, berdiri insan-insan yang mengabdikan diri demi memastikan keamanan terus bernafas di tanah bertua ini. Sabah bukan sekadar negeri di hujung timur Malaysia. Ia adalah nadi yang menghubungkan keselamatan, kemakmuran dan kedaulatan negara. Saya menyarankan kepada semua masyarakat maritim di negeri Sabah ini agar memastikan mematuhi segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan supaya setiap aktiviti-aktiviti dilaksanakan adalah sejajar dengan tindakan-tindakan yang telah dipersetujui, namun tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang, terutamanya jenayah-jenayah yang telah mendapat perhatian pihak keselamatan, melibatkan ketirisan barangan kawalan dan juga penyelundupan kontraben. Hari berganti hari, ombak terus berlari ke pantai. Angin terus berbisik di antara pulau dan lautan. Namun satu perkara kekal utuh, tekad untuk mempertahankan tanah air daripada segala ancaman yang mendatang. Kerana di sini, di negeri di bawah Bayu, keamanan bukan sekadar warisan yang diterima. Ia adalah amanah yang mesti dipelihara generasi demi generasi. Dan selagi Bayu terus berhembus di ufuk timur negara, selagi itulah semangat mempertahankan kedaulatan akan terus berdenyut menjadi nadi yang menghidupkan keamanan Malaysia. Sabah, benteng di timur, nadi kepada kedaulatan negara.